Saya mahu dilahirkan di negara seperti ini. Reaksi luar biasa doktor Malaysia yang mengubah segalanya. Kisah seorang wanita Australia yang menghidap kanser dan pengalaman menakjubkannya di Malaysia kini menjadi tumpuan dunia selepas diceritakan dalam sebuah program televisyen di Australia. Ini adalah peristiwa yang berlaku ketika seorang wanita yang telah didiagnosis hanya mempunyai baki 6 bulan untuk hidup datang ke Malaysia untuk mencipta kenangan terakhirnya. Semasa dalam perjalanan, keadaannya tiba-tiba merosot teruk dan dia dikejarkan ke hospital. Di situlah seorang doktor Malaysia mengucapkan sesuatu yang sukar dipercayai. Apakah sebenarnya kata-kata doktor itu? Mari kita ikuti kisahnya. Ibu saya berubah sejak pergi ke Malaysia. Itulah mesej yang disiarkan oleh Sarah Foley di media sosial dengan nada yang penuh emosi. Tajuk hantaran itu ialah saya memberi hadiah terakhir kepada ibu yang divonis mempunyai baki 6 bulan untuk hidup dan kandungannya tersebar dengan pantas ke seluruh Australia. Hantaran itu menarik perhatian seorang wartawan dan ia menjadi titik permulaan bagi satu peristiwa yang akan mengejutkan orang ramai di seluruh dunia. Apa ini? Aku tak boleh biarkan cerita ini berlalu begitu sahaja, fikirnya. Wartawan yang melihat hantaran Sarah ialah Jessica Gallagher. Dia merupakan seorang wartawan penyiasatan kanan untuk stesen televisyen TCN2 di Australia dan sedang mencari bahan untuk program beritanya 60 Minutes Australia. Jessica tidak dapat mengalihkan pandangannya daripada hantaran Sarah di bilik suntingan stesen TV itu. Hantaran Sarah berbunyi, "Ibu saya yang telah didiagnosis tidak mempunyai masa yang lama untuk hidup, tiba-tiba rebah ketika kami sekeluarga sedang bercuti di Malaysia. Kami berharap semuanya akan baik-baik sahaja apabila dia dibawa ke sebuah hospital di sana, tetapi kami tidak pernah menyangka perkara seperti itu akan berlaku." Mesej Sarah memaparkan kasih sayang yang mendalam terhadap ibunya dan perasaan yang begitu berat. Sekeping gambar ibu bapanya yang tersenyum dengan latar belakang pemandangan malam Kuala Lumpur turut dilampirkan, menunjukkan betapa kuatnya hasrat mereka untuk menikmati perjalanan terakhir ini. Apa sebenarnya yang berlaku kepada keluarga Sarah? Ini adalah sebuah kisah yang sangat bernilai untuk dilaporkan, kata Jessica pada dirinya. Dia segera membuat keputusan untuk menghubungi Sarah. "Bolehkah saya mendapatkan kebenaran untuk menemu bual anda mengenai ibu anda? Saya ingin tahu tentang penyakitnya dan apa yang berlaku di hospital semasa perjalanan itu." 3 hari selepas Jessica menghantar mesej, Sarah membalas dengan persetujuan untuk ditemu bual. Terdapat juga satu ayat yang mengejutkan dalam mesej itu, membuatkan Jessica tergamam. Stephanie juga bersetuju untuk bekerjasama dalam temu bual ini. Mengetahui bahawa Stephanie sendiri, si ibu yang dikatakan tidak mempunyai masa yang lama, bersetuju untuk ditemu bual, Jessica segera bergegas ke rumah Sarah di Sydney bersama pasukan kameranya. Namun pada ketika itu, Jessica belum tahu bahawa pengalaman yang akan diceritakan oleh Stephanie mengenai Malaysia akan menggegarkan dunia. Di ruang tamu yang sunyi, lampu rakaman kamera mula menyala. Jessica duduk berhadapan dengan Stephanie dan perlahan-lahan memulakan temu bual. "Bolehkah kita mulakan dengan sedikit cerita sebelum perjalanan ini bermula?" Stephanie menarik nafas dalam-dalam dan mula bercerita dengan pandangan yang sedikit kosong. Stephanie, 50 tahun, menjalani kehidupan yang tenang bersama suaminya, Luke, di sebuah kawasan pinggir bandar Australia yang dikelilingi alam semula jadi. Anak perempuannya, Sarah, sudah berpindah keluar dan hanya sesekali menghubunginya pada hujung minggu. Kehidupan hariannya berubah apabila dia mula merasa tidak selesa di bahagian perut. Pada mulanya, dia fikir ia hanyalah simptom menopause atau keletihan akibat kerja. Namun rasa tidak selesa di perut Stephanie perlahan-lahan bertukar menjadi kesakitan dan berat badannya mula menurun. Apabila Sarah pulang ke rumah selepas sekian lama, dia berkata dengan pandangan serius, "Ibu nampak terlalu kurus." Melihat pandangan anak perempuannya, Stephanie sedar, "Aku membuat anakku risau." Selepas itu, didorong oleh Luke dan Sarah, Stephanie pergi membuat pemeriksaan di sebuah klinik berhampiran. Namun keputusan diagnosis yang tiba beberapa hari kemudian mengejutkan seluruh keluarga Stephanie. Tak mungkin. Perlu pemeriksaan lanjut?
Surat keputusan diagnosis yang diterima Stephanie menyatakan keperluan untuk pemeriksaan terperinci dan disertakan surat rujukan ke sebuah hospital besar yang terkenal di kawasan itu. Stephanie, tak apa-apa. Ini mungkin hanya pemeriksaan untuk kepastian sahaja. Tapi kalau awak tak selesa, saya akan temankan, kata Luke, cuba menenangkannya. Walaupun Luke cuba bercakap dengan lembut untuk memberi semangat, riak kerisauan jelas terpancar di matanya. Dia menggenggam lembut tangan Stephanie yang menggeletar dan segera mencari nama hospital yang tertera di surat rujukan itu di internet. Stephanie pergi menjalani pemeriksaan terperinci di hospital besar itu bersama Luke. Beberapa hari kemudian, mereka berdua kembali ke hospital dan menunggu dengan senyap di hadapan bilik pemeriksaan. Nama Stephanie dipanggil. Wajah doktor yang bertugas kelihatan serius dan suasana senyap yang tegang menyelubungi bilik itu. Apa sebenarnya yang berlaku pada saya, doktor? Tanya Stephanie. Ketika Stephanie dan Luke sedang merasa cemas, apa yang diucapkan oleh doktor sejurus selepas itu membuatkan mereka terkejut. Tolong bertenang dan dengar baik-baik. Puan Stephanie, anda menghidap kanser pankreas tahap 4. Malangnya, pembedahan mungkin sukar untuk dilakukan. Pendedahan mengejut daripada doktor itu membuatkan bilik pemeriksaan menjadi sunyi sepi, seolah-olah masa berhenti berputar. Stephanie merasa suara di sekelilingnya perlahan-lahan pudar. Suara doktor pun kedengaran teridam, seolah-olah datang dari dalam air. Dia hanya dapat merasakan kehadiran Luke yang duduk di sebelahnya secara samar-samar, seperti di sebalik tirai. Tak mungkin kan? Tahap 4 dan tidak boleh dibedah? Bermakna ia tidak boleh diubati lagi kan? Tanya Stephanie dengan suara yang serak. Doktor itu memejamkan mata dan mengangguk perlahan. Saya minta maaf. Kanser pankreas merebak dengan cepat dan pada tahap 4 rawatan untuk penyembuhan sepenuhnya adalah sangat sukar. Stephanie faham maksud kata-kata itu, tetapi fikirannya menolak untuk menerimanya. Fikirannya tidak dapat memproses kenyataan itu dan hanya perkataan kematian yang terbentuk satu persatu di dalam kepalanya. Ada apa-apa rawatan yang boleh saya lakukan? Saya baru berumur 50 tahun. Kami akan melakukan apa yang termampu, tetapi rawatan akan lebih tertumpu kepada paliatif. Kami boleh mempertimbangkan kemoterapi, tetapi kesan sampingannya agak teruk dan seringkali menurunkan kualiti hidup pesakit secara mendadak. Sambil mendengar penjelasan doktor, air mata perlahan-lahan bergenang di mata Stephanie. Dia tidak mampu mengeluarkan suara. Luke memeluk bahu Stephanie dengan lembut dan bertanya kepada doktor. Doktor, berapa lama lagi isteri saya Stephanie boleh hidup? Doktor itu terdiam seketika sebelum menjawab pertanyaan Luke yang penuh harapan tipis. Saya tidak dapat menyatakan dengan pasti. Mungkin 6 bulan atau mungkin lebih singkat. Luke menggenggam tangan Stephanie di sebelahnya, tetapi kehangatan itu pun tidak mampu meringankan beban kenyataan itu. Gunakanlah masa yang ada dengan tenang, hanya suara doktor yang berkata, perlahan itu bergema di dalam bilik pemeriksaan. Kanser pankreas sering digelar kanser senyap. Ia sukar dikesan dan kadar kelangsungan hidup selama 5 tahun adalah sangat rendah. Ini kerana simptom-simptom seperti penurunan berat badan, kurang selera makan dan ketidakselesaan perut seringkali bertindih dengan penyakit biasa, menyebabkan ia sering dikesan apabila sudah terlambat. Sejak hari itu, senyuman hilang dari wajah keluarga Stephanie. Apabila memikirkan bahawa dia hanya mempunyai kurang daripada 6 bulan untuk hidup, Stephanie kehilangan semangat dan mula mengurung diri di dalam rumah. Luke, yang bimbang dengan keadaan isterinya, berbincang dengan anak perempuannya. Ada apa-apa yang ayah boleh buat untuk Stephanie? Ayah tak sanggup tengok ibu macam ni. Sarah juga pasti berfikir perkara yang sama. Ayah nak ibu tersenyum sehingga saat terakhir walaupun hanya ada 6 bulan lagi. Luke yang cuba berlagak kuat di hadapan anaknya, akhirnya menitiskan air mata apabila bercakap tentang Stephanie. Sarah yang melihat ayahnya, cuba menahan air matanya sendiri. Kedua-duanya sedang berhadapan dengan ketakutan kehilangan orang yang mereka sayangi secara senyap sambil memikul kesakitan yang sama. Ketika itulah, Sarah teringat perbualannya dengan ibunya suatu hari dahulu. Ibu, tempat mana yang paling seronok dalam hidup ibu? Dulu ibu dan ayah pergi ke Malaysia untuk berbulan madu. Makanannya sangat sedap dan orang Malaysia sangat baik hati. Seronok sangat.
Harap-harap suatu hari nanti kita boleh pergi ke Malaysia bersama-sama. Sarah teringat bagaimana Stephanie bercerita dengan gembira tentang kenangan bulan madunya. Ayah, ibu pernah cakapkan yang dia nak pergi ke Malaysia lagi. Kalau begitu, jom kita pergi ke Malaysia. Tapi tak bahaya ke? Macam mana kalau terjadi apa-apa semasa dalam perjalanan? Kenangan perlu kita cipta sendiri, ayah. Saya akan cari maklumat supaya ibu boleh melancong dengan selesa. Kalau saya biarkan ibu pergi tanpa melakukan apa-apa, saya pasti akan menyesal. Luke terpengaruh dengan kata-kata anak perempuannya. Sejak hari itu, dia mula merancang perjalanan bersama Sarah dengan penuh semangat. Betul ke kita nak pergi? Stephanie pada mulanya menolak apabila Luke dan Sarah memberitahunya tentang rancangan perjalanan ke Malaysia. Tetapi apabila melihat Luke dan Sarah berbincang sehingga lewat malam tentang bagaimana untuk memastikan Stephanie dapat melancong dengan selesa, hatinya mula lembut. Tak boleh jadi. Aku tak boleh mati macam ni sahaja. Aku nak cipta kenangan terakhir bersama keluarga. Aku nak pergi ke Malaysia. Maka Stephanie, Luke dan Sarah ketiga-tiganya memutuskan untuk pergi ke Malaysia bagi mencipta kenangan terakhir keluarga mereka. Namun pada ketika itu, tiada siapa yang tahu bahawa mereka akan menghadapi satu peristiwa penting dalam perjalanan ini. Setelah mendapat kebenaran daripada doktor, keluarga Stephanie berlepas ke Malaysia untuk perjalanan terakhir mereka. Selepas penerbangan yang panjang, mereka bertiga tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLEA. Ibu mesti penat lepas penerbangan kan? Ada kafe di sini, jom kita pergi, cadang Sarah. Mereka singgah di sebuah kafe di dalam lapangan terbang. Cahaya lampu berwarna hangat yang menerangi dengan tenang dan kaki tangan Malaysia yang menyambut dengan senyuman mesra. Cantiknya tempat ni, hati Stephanie merasa tenang di dalam ruang yang menonjolkan elemen-elemen reka bentuk Malaysia itu. Masa terasa berlalu dengan perlahan, seolah-olah bukan berada di dalam sebuah lapangan terbang. Selamat datang ke Malaysia, teh tarik di sini sangat sedap. Kalau ada apa-apa pertanyaan, jangan segan untuk bertanya ya, kata seorang kaki tangan dengan sopan. Stephanie tersenyum tanpa sedar. Masa kita datang ke Malaysia dulu pun, kita pernah minum teh tarik bersama-sama kan? Kata Luke. Stephanie, cuba rasa kuih tradisional ni. Apabila mereka semua menikmati teh tarik dan kuih muih seperti yang disyorkan, Stephanie menghela nafas lega. Rindunya rasa ni. Dah lama saya tak rasa setenang ini. Keluarga Stephanie berbual tentang kenangan lalu. Ia adalah saat di mana mereka semua merasakan bahawa perjalanan yang akan datang pasti akan menyeronokkan. Mereka menginap di Hotel Traders di Kuala Lumpur. Keesokan paginya, mereka melawat jambatan langit menara berkembar Petronas, tempat yang pernah mereka kunjungi semasa bulan madu dan memandang ke arah bandar yang dipenuhi bangunan pencakar langit. Rasanya bangunan pencakar langit dah bertambah banyak berbanding dulu, kata Stephanie kepada Luke. Ya, dulu cuaca sangat cerah sampai kita boleh nampak puncak-puncak bukit di kejauhan. Betul tu, sejak dari itu pemandangan yang kita lihat pun dah berubah sama seperti kita. Kita banyak bergaduh selepas Sarah lahir, tapi sekarang semuanya menjadi kenangan yang manis dan bahagia. Luke tidak berkata apa-apa, hanya menggenggam lembut tangan Stephanie sambil dia memandang pemandangan dari menara itu. Selepas itu, mereka menghabiskan masa bersiar-siar di sekitar Kuala Lumpur dengan santai. Keesokan harinya, mereka menuju ke utara, ke Cameron Highlands. Perjalanan dengan kereta api ETS ke Ipoh adalah keputusan Luke semasa merancang perjalanan ini. Luke telah membaca sebuah majalah kesihatan popular di Australia tentang Cameron Highlands dengan harapan ia dapat memperbaiki sedikit keadaan Stephanie. Terima kasih Luke, saya agak terkejut awak baca majalah kesihatan macam ni, kata Stephanie dengan sedikit heran kepada Luke yang kelihatan malu. Sebenarnya saya buat keputusan ni bersama Sarah. Kami fikir tempat ini paling sesuai untuk ibu. Sarah yang berada di sebelahnya menepuk belakang Luke perlahan seolah-olah berkata, "Kenapa beritahu?" Dan seisi keluarga dipenuhi dengan senyuman. Stephanie teringat kata-kata yang pernah diucapkan Sarah kepadanya apabila dia mendedahkan penyakitnya. Ibu masih ada banyak kehidupan yang perlu dinikmati. Suara itu masih bergema perlahan di telinganya. Keesokan paginya, Stephanie dan Luke berjalan-jalan dengan senyap di taman penginapan mereka. Pokok-pokok yang dijaga rapi, air yang mengalir tenang dan haruman bunga-bunga tempatan. Suasananya seolah-olah masa berlalu dengan sangat perlahan.
Apabila Stephanie mendongak, dia melihat seorang wanita sedang duduk di bangku sambil memandang taman. Wanita itu memandang mereka dengan pandangan yang lembut dan menyapa mereka dalam bahasa Inggeris. Saya tak dapat menahan diri daripada menegur apabila melihat kamu berdua. Dulu saya pun selalu berjalan-jalan di taman ini dengan suami saya. Taman ni cantik kan? Hari ni suami puan tak datang sekali. Suami saya telah meninggal dunia beberapa tahun lalu akibat kanser. Sebelum dia meninggal, kami sering datang ke sini untuk berehat dan memulihkan diri bersama. Suaranya ketika bercerita kedengaran tenang, tidak menunjukkan kesedihan, tetapi ada kehangatan seolah-olah sedang menghargai masa kini dengan cermat. Wanita Malaysia itu memberitahu bahawa dia pernah menjadi seorang guru. Selepas bersara, dia mengembara ke seluruh negara bersama suaminya dan tempat penginapan ini adalah tempat yang istimewa bagi mereka. Sambil mendengar ceritanya, Stephanie merasa seperti melihat bayangan dirinya sendiri. Ini bukan kisah orang lain tetapi mungkin adalah dirinya pada esok atau lusa. Apabila berfikir begitu, Stephanie mula menceritakan isi hatinya. Sebenarnya, saya juga menghidap kanser dan telah didiagnosis tidak mempunyai masa yang lama untuk hidup. Ketika Stephanie mendedahkan kebenaran itu, Luke yang berada di sebelahnya menggenggam tangannya dengan lembut. Wanita itu tersenyum dan menjawab, "Tetapi puan masih hidup sekarang. Kalau begitu, janganlah berputus asa. Rasailah angin hari ini, hidulah bau bunga-bunga, nikmatilah setiap hidangan. Setiap hari pasti akan menjadi sumber kekuatan untuk puan." Kata-kata wanita Malaysia itu bergema dengan lembut, seolah-olah menyentuh lubuk hatinya. Terima kasih banyak-banyak. Menikmati hari esok adalah sesuatu yang sangat indah. Keluarga itu mengucapkan selamat tinggal kepada wanita tersebut dan menuju ke destinasi seterusnya. Tempat yang mereka pilih sebagai penamat perjalanan ialah sebuah pusat peranginan di Sabah yang menghadap pemandangan agung Gunung Kinabalu. Apabila melihat pemandangan megah Gunung Kinabalu yang muncul dengan tenang, seolah-olah menyatu dengan langit biru, seisi keluarga terdiam kaku seketika. "Ibu, ayah cantiknya." "Betul. Tak sangka ada pemandangan macam ni." Sejurus kemudian, ketika keluarga itu sedang menikmati pemandangan agung Gunung Kinabalu, satu peristiwa yang mengejutkan berlaku. Semasa mereka sedang berjalan-jalan di sekitar kawasan itu, Stephanie menjatuhkan botol airnya. Pada saat berikutnya, dia rebah ke tanah seolah-olah diserang kekejangan. Ibu kenapa?" Tetapi Stephanie tidak menjawab panggilan Sarah. Dia memegang perutnya menahan kesakitan dan peluh sejuk mula membasahi dahinya. "Stephanie, awak kenapa? Ada sesiapa di sini?" Pada ketika itu, seorang lelaki Malaysia yang kebetulan lalu di situ segera berlari ke arah mereka. "Puan tak apa-apa, ada cedera di mana-mana." Sarah cuba meminta pertolongan daripada lelaki itu dengan bahasa Inggeris yang dikuasainya. "Tolong, ibu saya menghidap kanser. Tolong panggilkan ambulans. Tolong." Lelaki itu segera faham situasinya. Stephanie dikejarkan ke sebuah klinik kecil di kawasan itu. "Isteri saya, dia menghidap kanser pankreas." Apabila memberitahu sejarah penyakitnya kepada doktor, suasana tegang serta-merta menyelubungi tempat itu. "Kanser pankreas tahap akhir." Wajah doktor berubah menjadi serius dan berkata, selepas terdiam seketika, "Kita perlu hantar dia ke Pusat Perubatan Prince Court di Kuala Lumpur dengan segera." Pusat Perubatan Prince Court adalah sebuah institusi pakar terkemuka dalam rawatan kanser yang sangat dipercayai oleh para profesional perubatan di dalam dan luar negara sebagai hospital yang mempunyai teknologi perubatan canggih dan penjagaan pesakit yang rapi. "Stephanie, bertahan ya. Bertahan dan terus hidup." Luke menggenggam erat tangan Stephanie sepanjang perjalanan dalam ambulans udara. Setibanya di hospital, Stephanie terus dibawa ke bilik kecemasan. Luke dan Sarah hanya mampu menunggu dengan senyap sambil berdoa agar keajaiban berlaku, sambil mata mereka tertumpu pada jarum jam yang bergerak perlahan. Kira-kira 3 jam kemudian, mereka berdua dipanggil masuk ke bilik rundingan. Seorang doktor berkata kepada mereka dengan nada yang tenang, "Puan Stephanie sekarang selamat. Keadaannya stabil tetapi dia perlu dimasukkan ke wad untuk rawatan dan pemeriksaan lanjut." Itu adalah kata-kata yang membuatkan mereka berdua merasa lega tetapi masih meninggalkan sedikit kebimbangan di hati. Namun selepas ini, peristiwa yang berlaku di hospital itu akan mengejutkan keluarga Stephanie.
Stephanie perlahan-lahan membuka matanya. Apa yang dilihatnya ialah sailing bilik ward yang bersih. Badannya terasa ringan seolah-olah kesakitan yang teruk sebentar tadi hanyalah ilusi. Puan dah sedar. Puan okey. Seorang wanita Malaysia di sebelahnya bertanya dalam bahasa Inggeris. Apabila Stephanie mengangkat muka dengan terkejut, wanita itu tersenyum kepadanya. Berada di negara orang mesti buat puan risau, kan? Tapi ini hospital yang sangat bagus. Jangan bimbang, ya. Sambil berbual dengan wanita itu, Stephanie mendapat tahu bahawa wanita itu juga seorang pesakit kanser. Saya dikesan menghidap kanser perut peringkat awal semasa pemeriksaan kesihatan tahun lalu. Tapi semalam, saya baru sahaja menjalani pembedahan yang berjaya dan tidak lama lagi akan dibenarkan keluar. Saya sangat risau sebab masih ada anak-anak kecil tapi saya berjaya dirawat sehingga sembuh kerana hospital ini. Stephanie terkejut dengan kata-kata wanita itu. Di Australia, hospital khusus untuk pesakit kanser adalah terhad dan adalah perkara biasa untuk berpindah randah antara beberapa buah hospital dari peringkat diagnosis hinggalah rawatan. Stephanie terkejut kerana ada hospital di mana semuanya lengkap dan mereka amat mengambil berat tentang keadaan mental setiap pesakit. Perubatan Malaysia sangat maju. Saya rasa sedikit lega. Stephanie berbisik di dalam hati dan menarik nafas dalam-dalam. Keesokan paginya, Stephanie, Luke dan Sarah dipanggil masuk ke bilik rundingan doktor. Mereka berhadapan dengan doktor pakar Dr. Amirul dengan wajah yang tegang. Dr. Amirul dengan wajah yang tegang. Amirul menarik nafas dalam-dalam dan memilih kata-katanya dengan berhati-hati. Pada saat berikutnya, keluarga Stephanie terkejut dengan kata-katanya. Tolong bertenang dan dengar baik-baik. Keputusan ujian sudah keluar. Stephanie menggenggam erat tangan Luke. Sila bertenang. Puan tidak menghidap kanser. Bukan kanser. Apa maksud doktor? Seluruh keluarga saling berpandangan seolah-olah ini adalah satu jenaka. Doktor, tapi saya telah diperiksa dan doktor di Australia kata saya menghidap kanser pankreas dan hanya ada 6 bulan untuk hidup. Saya pun dengar dengan telinga saya sendiri isteri saya menghidap kanser tahap akhir dan tidak akan hidup lama. Keluarga Stephanie merasa keliru dan cuba memahami situasi daripada pendedahan doktor yang mengejutkan itu. Tolong bertenang dulu. Seperti yang saya katakan, Puan Stephanie berkemungkinan besar menghidap pankreatitis autoimun. Kejutan, kekeliruan dan harapan, semuanya bercampur baur. Stephanie tidak dapat memahami situasi itu sepenuhnya serta-merta. Dia mahu percaya tetapi tidak mampu. Dr. Amirul mengkaji keadaan Stephanie dan menjelaskan dengan perlahan. Pankreatitis autoimun adalah penyakit yang sangat jarang berlaku, di mana sistem imun badan tersilap menganggap pankreas sebagai musuh dan menyerangnya. Simptomnya hampir sama dengan kanser pankreas. Sakit belakang dan perut, jaundice, penurunan berat badan dan paras penanda kanser dalam darah juga meningkat. Ini menjadikannya sangat sukar untuk dibezakan daripada kanser pankreas. Apa yang lebih merumitkan ialah keradangan itu akan muncul sebagai ketulan seperti kanser apabila diimbas dengan CT atau MRI. Oleh sebab itu, ia seringkali tersilap didiagnosis sebagai kanser. Diagnosis yang tepat memerlukan ujian darah untuk mengukur antibodi yang dipanggil IgG1 dan pemeriksaan selular terperinci melalui endoskopi. Ia adalah penyakit yang memerlukan masa dan ketelitian untuk didiagnosis, tetapi di sini di Malaysia, sistemnya telah tersedia. Rawatan steroid sangat berkesan untuk penyakit ini dan ia sudah mula menunjukkan hasil. Sambil mendengar kata-kata itu, beban berat yang ditanggung Stephanie serta-merta terangkat dari bahunya. Saya masih boleh hidup. Mendengar kata-kata itu, air mata yang ditahan oleh Luke dan Sarah akhirnya tumpah. Melihat mereka berdua, Stephanie juga merasakan pandangannya menjadi kabur. Perasaan yang terpendam mengalir keluar sebagai air mata yang tidak henti-henti. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak, Doktor. Keluarga Stephanie mengucapkan terima kasih kepada doktor berulang kali. Tuan-puan, sila angkat muka. Saya tidak melakukan apa-apa yang luar biasa. Berterima kasihlah kepada suami dan anak perempuan Puan. Walaupun ia adalah satu kejutan, Puan Stephanie berjuang untuk terus hidup kerana mereka berdua ada di sisi memberi semangat, bukan? Puan mempunyai keluarga yang hebat yang saling menyokong. Teruskanlah menjaga satu sama lain dengan baik.
Kata-kata itu membuatkan seluruh keluarga berpelukan mensyukuri keajaiban kehidupan. Selepas itu, Dr. Amirul menyediakan laporan diagnosis dan surat rujukan dalam bahasa Inggeris untuk memastikan rawatan dapat diteruskan tanpa masalah apabila mereka pulang ke negara asal. Keluarga Stephanie dibenarkan keluar dari hospital pada hari itu dan keesokan paginya mereka pulang ke hotel mereka. Dalam penerbangan pulang dari Sabah di luar tingkap, Gunung Kinabalu kelihatan sekali lagi. Kali ini Stephanie memandang gunung yang indah itu dengan senyuman, bukan air mata. Setelah kembali ke Australia, Stephanie segera membawa laporan diagnosis dan surat rujukan yang diterima dari Malaysia kepada doktor yang merawatnya. Doktor itu membaca laporan berbahasa Inggeris yang dihantar dari Pusat Perubatan Prince Court dan mengeluh kecil. Ini adalah maklumat yang sangat berharga. Ketepatan diagnosisnya sangat mengagumkan. Ujian darah dan pengimejan lanjut di Australia mengesahkan diagnosis yang sama seperti penilaian Doktor Malaysia, pankreatitis autoimun. Stephanie sekali lagi terkejut dengan hasil yang tepat seperti yang telah dijelaskan oleh Doktor Malaysia itu. Selepas itu, rawatan steroid yang diterimanya menunjukkan hasil yang luar biasa. Sebulan kemudian, kesakitannya reda dan berat badannya mula kembali normal. Perasaan untuk hidup kembali perlahan-lahan, tetapi pasti. Kemungkinan untuk ia berulang tidak sifar. Kita akan terus melakukan pemeriksaan berkala, kata doktornya. Mendengar kata-kata itu, Stephanie memejamkan mata dan teringat masa yang dihabiskannya di Hospital Malaysia. Perubatan Malaysia bukan sahaja untuk menyembuhkan. Saya merasakan tekad yang kuat untuk melindungi kemanusiaan seseorang. Ada sebab mengapa Stephanie merasa begitu. Di Australia, sistem pemeriksaan kesihatan tahunan untuk semua orang belum mantap dan kadar pengesanan kanser pada peringkat awal tidak begitu tinggi berbanding negara maju lain. Selain itu, banyak hospital jika dibandingkan dengan di Malaysia seringkali kurang memberi perhatian kepada privasi pesakit dan penjagaan mental. Tetapi di Hospital Malaysia, keadaannya berbeza. Tirai pemisah, nada suara jururawat, aras pandangan mata jururawat, pemilihan kata-kata dalam penjelasan, semuanya dipenuhi dengan sikap untuk melindungi maruah kemanusiaan. Ketika saya merasa cemas sehingga hampir rebah, tiada siapa yang meninggikan suara. Semua orang hanya berkata, "Tak apa puan," dan berada di sisi saya dengan tenang. Stephanie memberitahu Jessica di hadapan kamera bahawa dia merasa sangat berterima kasih sehingga tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Sebelum kamera berhenti merakam, Jessica bertanya, "Saya sangat gembira untuk anda. Dalam perjalanan ini, di mana anda bertemu dengan ramai rakyat Malaysia, apakah yang paling memberi kesan kepada anda?" Selepas terdiam seketika, Stephanie mula berkata, "Perlahan, jika pada waktu itu saya tidak pergi ke Malaysia, jika Luke dan Sarah tidak mendesak saya mungkin hanya akan bersedia menunggu hari kematian. Tetapi sekarang saya benar-benar merasakan dari lubuk hati bahawa saya mahu terus hidup bersama keluarga saya dengan sebaik mungkin sehingga ke akhirnya." Jessica segera menghasilkan sebuah dokumentari selepas temu bual itu dengan tajuk Kehidupan yang Diselamatkan oleh Perubatan Malaysia. Dalam siaran itu, program tersebut mengetengahkan kepentingan mendapatkan pandangan kedua dan kekuatan perubatan Malaysia yang amat mementingkan aspek kemanusiaan. Selepas disiarkan, sambutannya merebak ke seluruh dunia dengan pantas. Media sosial dibanjiri dengan reaksi daripada orang ramai di seluruh dunia yang terharu. Saya rasa lega seolah-olah ia berlaku pada diri saya sendiri apabila mendengar dia tidak menghidap kanser. Hospital di Malaysia mengambil berat sehingga ke aspek mental. Saya amat terkesan. Saya amat kagum dengan budaya dan perubatan Malaysia yang mempunyai hospital yang memberikan penjagaan yang begitu sopan. Saya harap perubatan yang mementingkan pesakit sebagai seorang manusia seperti di Malaysia akan tersebar ke seluruh dunia. Saya baru sedar betapa pentingnya mendapatkan pandangan kedua. Kisah ajaib yang dialami oleh seorang wanita Australia yang telah didiagnosis mempunyai baki hidup yang singkat di Malaysia ini sedang mempersoalkan kepada kita, apakah itu perubatan dan apakah itu kehidupan yang bermaruah sebagai seorang manusia. Cuba buka hati anda dan dengarlah suara orang di sebelah anda. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di situ